بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia-Nya, dengan taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini, di hari yang mulia ini, hari yang digelarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Pada hari yang mulia ini, kita semua dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk kita sama-sama menunaikan solat Jumaat, mendengar khutbah, menunaikan kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan ke atas kita semua. Ini semua dengan taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya hari Jumaat ini adalah hari yang sangat mulia di dalam agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gelarkan hari ini sebagai Sayyidul Ayyam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terangkan beberapa kelebihan hari ini. Di antaranya ialah pada hari inilah Adam alaihissalam telah diciptakan. Dan pada hari inilah Adam AS telah dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada hari ini juga, hari Jumaat jugalah, Adam AS telah dikeluarkan daripada syurga. Dan wala taqumus sa'atu illa yaumal jumu'ah, tidak akan berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahawa pada hari Jumaat semua makhluk-makhluk Allah, hatta malaikat-malaikat, gunung-gunung, lautan, angin, langit, semua makhluk-makhluk Allah SWT berada dalam ketakutan. Takutan kepada apa? Takut berlakunya hari kiamat pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana hari kiamat inilah satu hari yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran: Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya gegaran hari akhirat, hari kiamat, kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang amat dahsyat. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, pada hari tersebut, pada hari yang akan berlakunya hari kiamat, kamu akan lihat ibu-ibu yang menyusu anaknya akan lupa akan anak-anak yang disusuinya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan kandungan-kandungan yang dikandung oleh ibu-ibu yang sedang mengandung akan gugur daripada perut-perut ibunya.
Wa taran nasa sukara, dan kamu akan lihat pada hari tersebut manusia berada dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, sedangkan mereka bukan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala amat-amat pedih dan amat-amat dahsyat. Kerana kedahsyatan hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat dan kedahsyatan azab Allah Subhanahu wa taala, kegoncangan hari kiamat menyebabkan manusia berada dalam seolah-olah dalam keadaan mabuk, tidak sedarkan diri dan lupa akan diri masing-masing, lupa pada anak yang dia sedang susui, dan menyebabkan ibu-ibu yang mengandung pun akan gugurkan kandungan-kandungan mereka, akan gugur daripada mereka kandungan-kandungan mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkali-kali ingatkan kita supaya kita buat persiapan, supaya kita buat persediaan untuk menghadapi kehidupan akhirat, menghadapi hari kiamat dan menghadapi kehidupan selepas kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bersiap sedialah kamu untuk menghadapi hari yang kemana kamu semua akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita, yang lelaki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang tidak berpangkat, yang berpelajaran tinggi, yang tidak berpelajaran tinggi, yang Arab, yang Ajam, setiap manusia akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya dikembalikan, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, akan disempurnakan balasan atas setiap usaha yang kita buat atas dunia ini, sama ada baik atau buruk. Wa hum la yuzlamun, dalam keadaan kamu tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap insan, setiap manusia akan menghadapi, kalau dia tidak menghadapi kiamat yang besar, dia akan menghadapi kiamat diri dia sendiri, iaitu kematian. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Satu orang syair berkata, mautu ka'sun kullu nasin syaribun wa qabru baitin kullu nasin dakhilun. Kematian seumpama satu gelas, satu piala, yang mana setiap orang akan sampai gilirannya yang dia akan minum daripada gelas tadi. Semua tunggu giliran masing-masing, beratur. Lepas satu persatu, setiap daripada kita akan menghadapi kematian. Dan kubur adalah satu rumah yang mana setiap orang akan masuk. Setiap daripada kita akan menghadapi kehidupan dalam kubur, kehidupan barzakh. Jadi kita di dunia ini, sama ada kita sedar tak sedar, kita sebenarnya makin hampir kepada kubur kita. Setiap langkah yang kita ambil, kita bangun waktu pagi, kita keluar daripada rumah kita, nampak macam kita pergi ke pejabat, pergi ke kedai, pergi ke tempat-tempat kerja kita, pergi ke sekolah, di mana-mana urusan kita. Tapi sebenarnya hakikatnya tuan-tuan mulia, setiap langkah kita melangkah, kita menuju kepada kubur kita. Setiap nafas, setiap saat, setiap detik yang berlalu, kita makin hampir kepada kehidupan akhirat kita. Nyawa, umur kita makin pendek setiap masa. Peluang untuk kita buat persiapan untuk kehidupan akhirat makin tiada. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu dalam Al-Quran Allah berkali-kali ingatkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala hantar nabi-nabi dan rasul-rasul untuk ingatkan kita betapa pentingnya untuk kita buat persiapan untuk kehidupan akhirat kita, untuk kita menghadapi hari kematian kita. Kerana bila saja kita mati, bermulalah kehidupan akhirat. Dan apabila satu orang itu mati, setiap daripada kita akan berada dalam kehidupan alam barzakh. Dan dalam kubur tuan-tuan mulia, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan setiap manusia daripada kita akan disoal oleh malaikat di dalam kubur. Man rabbuka, siapakah Rabb kamu? Maka satu orang yang mana di atas dunia ini dia buat usaha atas iman, yakin dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah adalah Rabb dia. Pencipta dia adalah Allah, pemeliharanya adalah Allah, yang bagi rezeki pada dia adalah Allah. Setiap suap makan yang dia makan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Setiap teguk air yang dia minum, dia yakin inilah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nafas yang dia tarik dan hembuskan, dia yakin inilah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-gala nikmat yang ada pada dia, dia yakin ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin bahawa Allah lah pemelihara dia, penjaga dia, yang bagi kesihatan pada dia, yang bagi keselamatan kepada dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu orang yang mana dia yakin dengan benar-benar, dengan sebenar-benar yakin bahawa Rabb dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan mudah dia akan dapat jawab soalan dalam kubur. Allahu Rabbi, Allah dan Rabb aku. Akan tetapi siapa yang mana di dunia ini yakin dia pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin bahawa kedai dia yang bagi rezeki pada dia, kerja pejabat dia yang pelihara dia, anak isteri dia, yang bagi kesenangan kepada dia, yang bagi kesihatan kepada dia, yang selesaikan masalah dia, yang bagi kegembiraan pada dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lidah dia kata, dia boleh kata dengan lidah, Allah Rabb saya, Allah Tuhan saya. Mungkin dia boleh hafal jawapan ini, tapi dalam kubur nanti tuan-tuan yang mulia, yang akan jawab bukan lidah kita, bukan otak kita, tapi apa yang ada dalam hati kita, itulah akan keluar. Apabila satu orang tu dia yakin pada selain daripada Allah SWT, maka malaikat akan pukul dia. Sekali pukulan 70 hasta dia akan terbenam dalam bumi, dan dia akan diazab di dalam kubur. Soalan yang kedua akan ditanya tentang agama, tentang Nabi SAW. Dalam setengah riwayat, malaikat akan tanya, man nabiyyuka, siapakah Nabi kamu? Dalam setengah riwayat yang lain akan didatangkan surah gambaran Nabi SAW, maka malaikat akan tanya, ma taqulu fi hadzal rajul, apa pendapat kamu tentang lelaki ini? Maka seseorang yang mana dalam kehidupan dunia dia yakin bahawa Allah dan Rasulullah, bahawa Nabi SAW, bahawa Muhammad SAW adalah Rasul Allah, dan dia meyakini akan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, bahawa dalam ajaran syariat dan sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kejayaan bagi dia dunia dan akhirat. Dan dia mengamalkan setiap ajaran Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan dia, maka dengan mudah dia akan dapat jawab bahawa Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga akan tanya, wa ma dinuka, apakah agama kamu? Satu orang yang ada keyakinan bahawa Islamlah agama yang hak, dan cara hidup Islamlah cara kehidupan yang sebenar, yang membawa kejayaan untuk dia dunia dan akhirat, dan dia berusaha untuk mengamalkan Islam dalam kehidupannya secara sempurna, maka dengan mudah dia akan dapat jawab soalan dalam kubur ini, tuan-tuan. Akan tetapi siapa yang mana yakin dia bukan pada Allah, dia tidak yakin bahawa dalam sunnah ada kejayaan, dia tidak meyakini bahawa dalam agama lah penyelesaian bagi segala masalah-masalahnya, maka dia akan kata apa? Ha la adri, aku tak tahu siapa Tuhan aku, siapa Nabi aku, apakah agama. Maka satu orang yang mukmin, tuan-tuan yang dapat jawab soalan dengan baik, malaikat akan beritahu kepada dia sebagaimana riwayat Bukhari, nam kana umatil arus, tidurlah kamu sebagaimana pengantin malam pertama tidur. Akan tetapi satu orang yang tak dapat jawab, maka dia akan dipukul, diazab, akan dihamparkan untuknya tempat tidur daripada api, akan dipakaikan dengan pakaian daripada api neraka, akan dibukakan satu jendela dalam kubur dia, yang mana daripada jendela tadi dia akan dapat lihat pemandangan yang menakutkan dalam neraka, angin yang busuk, udara yang panas yang akan datang daripada neraka masuk ke dalam kubur dia, dan kubur akan himpit dia sehingga tulang-tulang rusuk dia berceragah, dan dia akan berterusan dalam keadaan demikian sehingga ditiupkan sangkakala yang kedua, iaitu manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Akan tetapi manusia yang beriman pada Allah SWT, dia akan disambut oleh kubur. Kubur akan lapang, luas sejauh mata memandang, dan akan dipakaikan dengan pakaian daripada syurga. Akan dibukakan satu jendela dalam kuburnya, yang mana dia akan dapat lihat pemandangan indah di dalam syurga. Udara yang segar dan harum akan datang daripada syurga ke dalam kuburnya. Ini kedua keadaan yang berbeza di dalam kubur yang Nabi SAW sabdakan, bahawa kubur manusia ini sama ada rawdatun min riyadil jannah, sama ada salah satu taman daripada taman-taman syurga, atau hufratun min hufarin niran, salah satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Dan
Apabila sangkakala kedua ditiupkan selepas yang pertama, dengan tiupan sangkakala yang pertama, kiamat akan berlaku. Israfil alaihissalam, malaikat yang telah diciptakan oleh Allah SWT khusus untuk tugas meniup sangkakala. Sejak Allah SWT ciptakan dia, dalam hadis Nabi SAW, dia telah letak sangkakala itu di mulutnya, berdiri dalam keadaan bersedia, telinga dia pasang, mendengar bila-bila masa perintah Allah supaya tiup, dia akan tiup. Sejak dia diciptakan sehingga ke hari ini dan sampai berlakunya kiamat, dia akan berdiri dan akan bersedia. Bila saja Allah SWT perintah, maka dia akan tiup. Dan sekala tu dia punya besar mulut dia, 7 pelala langit dan 7 pelala bumi itu boleh muat dalam tu. Dan akan datang suara yang mula-mula perlahan, kemudian makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, sehingga menyebabkan bumi akan bergoncang. Makin kuat lagi, gunung-gunung akan bergoyang, kemudian akan berterbangan seumpama kapas. Lautan akan terbakar, dijilat akan terbakar macam minyak terbakar. Matahari, bulan, bintang akan jatuh berguguran, dan seluruh alam ini akan hancur lebur binasa. Semua makhluk akan binasa, hatta malaikat-malaikat, 4 malaikat yang besar, Jibril alaihissalam, Mikail, Izrail, Israfil pun akan dimatikan oleh Allah. Malakul maut sendiri akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang tinggal. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan i'lan, akan bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan hari ini, milik siapakah kekuasaan hari ini. Maka tidak ada siapa pun yang akan jawab, kerana semua dah binasa. Yang tinggal hanya Allah. Maka Allah SWT sendiri akan jawab, lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Kemudian apabila sangkakala kedua ditiup, maka seluruh manusia akan dibangkitkan. Daripada manusia yang pertama, Adam alaihissalam, sehingga manusia yang terakhir sebelum hari kiamat, akan dibangkitkan dalam satu medan yang luas, yang rata, yang lapang. Dan di sana akan didirikan hisab. Di sana akan ditimbang amal-amal manusia. Setiap manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Allah Subhanahu wa taala lepaskan satu orang itu, masukkan dia dalam syurga tanpa hisab, atau hisab dia dengan hisab yang mudah, atau Allah SWT hisab dia dengan hisab yang susah, itu semua terpulang pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan mulia, siapa yang dia bawa iman, amal yang sempurna, agama yang sempurna dalam kehidupan dia, maka Allah SWT pasti akan mudahkan hisab. Dan amal manusia akan ditimbang pada hari tersebut. Setiap amal dia akan dapat lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia buat amal baik seberat zarah pun dia akan dapat lihat. Amal buruk yang dia buat kat dunia itu seberat zarah pun dia akan dapat lihat di akhirat nanti. Apa saja bentuk amal kebaikan, keburukan, sama ada dia buat dengan mata dia buat dengan telinga dia buat dengan lidah dia, dengan fikiran dia, dengan tangan dia, dengan kaki dia, dengan apa sahaja cara, maka dia akan dapat lihat di akhirat. Allah yang Maha mengetahui akan hisab dia. Segala bukti akan didatangkan di hadapan dia, dan buku-buku amalannya akan dibentangkan di hadapannya. Dan fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Allah SWT berfirman, siapa yang neraca amal kebaikannya berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang amat memuaskan. Dan wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang timbangan amal kebaikan dia ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan apabila satu orang tu amal kebaikan dia berat, maka akan diiklankan di hadapan seluruh manusia, seluruh nabi-nabi, malaikat-malaikat, di hadapan seluruh keluarga dia, mak bapak dia, ahli keluarga, anak isteri dia, akan diiklankan, inna fulana bna fulan qad sa'ida sa'adatan lam yashqa min ba'dihi abada. Sesungguhnya fulan bin fulan telah berjaya dengan kejayaan yang mana dia tidak akan kecewa buat selama-lamanya, tak akan gagal buat selama-lamanya. Akan tetapi siapa yang mana amal kebaikan dia ringan, maka akan diiklankan di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh manusia, inna fulana bin fulan qad syaqiya syaqawatan lam yas'ad min ba'dihi abada. Sesungguhnya fulan bin fulan telah celaka, telah gagal dengan kecelakaan yang mana dia tak akan bahagia buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Oleh kerana itu perlu bagi kita semua untuk sama-sama buat persiapan untuk kehidupan akhirat kita dengan tingkatkan iman dan amal kita, menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita, sama ada dalam ibadat kita, sama ada dalam bentuk muamalah, muasyarah dan akhlak kita. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk meneruskan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneruskan usaha yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan seluruh manusia tentang bahayanya hari kiamat dan tentang azab dan rahmat yang Allah SWT telah sediakan untuk mereka di hari akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik pada kita semua untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.